Juruteknik akaun diperlukan. Gaji permulaan daripada 1,700 hingga ke 2,800 bergantung pada pengalaman masing-masing. Boleh hadir untuk sesi interview untuk perbincangan lebih lanjut lah. Wajib mempunyai sijil SKM ataupun diploma dan juga berpengalaman dalam bidang penyaman udara seperti boleh buat pemasangan, servis, troubleshooting dan juga boleh handle customer. Wajib mempunyai lesen kereta D ya, sebab juruteknik akaun ni perlu ke sana ke sini. Jadi kena menggunakan kenderaan dan lesen kereta D manual lah. Okey. So kepada yang berminat, hampa boleh tekan segala button yang ada atas bawah kiri kanan. Tapi kalau yang tak berminat pun tak ada masalah. Tolong share video ni supaya yang mana mencari kerja bolehlah kan. Mereka dapat info ni. Okey, itu saja. Terima kasih kepada yang sudi share dan kepada yang mohon boleh tekan segala button. Thank you.